Patutlah ramai dah simpan emas tapi tak untung-untung. Sebab dia tak tahu 3 perkara penting tentang emas ni. Siapa yang belum tahu 3 perkara ni, boleh tengok dulu video ni sampai habis. Boleh save dulu. Kalau tuan-puan tahu 3 perkara ni, tuan-puan takkan rugi dan takkan panik bila harga emas jatuh ke, harga emas melonjak naik ke. Dan yang pentingnya kita takkan tertipu dengan skim yang pelik-pelik bertopeng dengan emas ni. Nombor 3 tu yang paling penting sebab scammer tak suka. Yang pertama, emas ni untuk jangka panjang. At least 2-3 tahun ke atas. Bukan beli hari ni, beberapa bulan akan datang kita nak jual dah. Yang kedua, emas ni dia tak ada dividen. Siapa yang simpan emas dapat pulangan setiap bulan, hati-hati tu. Itu bukan daripada emas. Itu daripada mana? Sebab untung emas ni hanya kita beli harga rendah, kita jual harga tinggi. Dan berapa banyak keping emas yang kita ada. Itu untung dengan emas. Yang ketiga, poin yang paling penting. Beli emas mesti dapat fizikal walaupun urusan secara online. Kalau kita beli emas secara online dalam aplikasi contohnya, kita boleh keluarkan bila-bila masa emas dalam aplikasi tu tanpa tunggu ada stok, tanpa tunggu tempoh, kena pre-order ke tak perlu. Emasnya kena sentiasa ada stok supaya kita mudah nak dapatkan fizikal. Bila tuan-puan tahu 3 perkara ni, dah pegang sampai bila-bila, tuan-puan memang takkan pernah kena tipu. Takkan serabut dengan harga emas turun naik, simpanan bertambah. Kita sentiasa happy je beli emas. Dan yang penting, emas ni menjadikan kita jadi lebih kaya daripada sebelum ni. Jadi siapa yang berminat nak menabung emas dengan cara yang betul, boleh bermula dengan serendah 1 gram ataupun RM100 melalui aplikasi Ecomas Gap. Boleh pergi dekat profil saya, ada pautan tu, follow step by step ataupun boleh DM saya.